Dalam series Atau Koma I Love You ni, kelainannya ialah kami semua berani bertutur dalam bahasa Perak. Walaupun saya bukan orang Perak, tapi kan orang tak pernah terfikir pun. Rupanya Ida Muain bukan orang Perak rupanya. Korang akan macam rasa cahayanya tengok watak Anik ni. Sweetnya Bella Duana. Itu yang menarik. Konnichiwa. Dan juga banyak juga scene-scene ataupun babak-babak yang sangat kelakar, sangat mencuri hati, yang dekat dengan ramai penonton. Stress free. So overall bila tengok drama ni, hilang stres saya. Dia suka watak Bella sebab Bella cute sangat dalam cerita ni. Kalau orang yang mengenali Kak Eda, dia sejenis yang macam rough sikit kan. Di dalam Atau Koma, she kena jadi ustazah ya. Syarat cinta cuma satu, jangan pernah lepaskan aku. Hai semua, Assalamualaikum. Saya Bella Duana Halim memegang watak sebagai Mila. Saya Anik Suhair, saya memegang watak sebagai Mamat dalam Atau Koma I Love You. Jangan lupa saksikan drama Atau Koma I Love You Hanya di View.